Anda sedang mendengar Backyard Boys Podcast. From Sisike to Long Hill, dari 07 to Long Hill, kita lepak Wijaz to Kampung Fajar dalam Long Hill. Simbah kata cause we real, kam lepak di Backyard Boys. We just the realest, not the illest, just nonsense but no less. Sisike to Long Hill, dari 07 to Long Hill, kita lepak we just chill. Simbah kata cause we real, kam lepak di BYB sama Ruin Yasin Insya will be. Hello, what's up everyone? Selamat kembali di lagi satu episod Backyard Boys for real. Dan episod ini ditajuk oleh Crunchy Crumble SG. Jangan lupa follow dorang di Instagram untuk check out kuih raya dorang untuk tahun ini guys, at Crunchy Crumble SG. Crunchy Crumble SG. Kepada siapa-siapa yang nak tahu perisa-perisa yang mereka ada adalah Cornflakes Cranberry Cookies, Chocolate Coated Cornflakes, Betul, Cornflakes Honey, Betul dan tu Dola. juga Cornflakes Honey with Chocolate Cheese. Betul Dola. Dan bila buat purchase tu, jangan lupa gunakan promo kod kami BYB Raya untuk mendapat 15% diskaun bila korang beli 2 botol ke atas. 2 botol ke Dan atas. jangan lupa juga yang promo kod ini akan habis on the 14 hari bulan. So jangan tunggu-tunggu. Ya, dan 14 hari bulan tu adalah Jumaat ini guys. So ini just limited time offer. Macam mana nak order, just head over to Instagram dorang, Crunchy Crumble SG. Yang dekat dia punya bio ada dia punya Google form. Just order from there, then they will contact you ASAP. Okay guys, jangan lupa to follow them juga, right? And jangan lupa untuk juga follow kita di YouTube, IG, TikTok dan juga Spotify. Sharekanlah konten-konten kita kalau korang rasa menarik, dan pun komenlah kalau korang rasa apa yang kita boleh perbaiki di dalam konten kita podcast ini ya. Okey, Pak Syah. Kata-kata hari ini Pak Syah Sembrono. Kata-kata hari ini, hiduplah gaya sihat, tumbuh belacan hari-hari. Tumbuh belacan. Asal belacan bro? Aku tak tahu. Tak masalah. Belacan hari-hari tak gaya sihat, tapi belacan hari-hari tau. Dahsyat lah. Alright. Cakap pasal belacan kan. Okay, anyway, untuk pendengar kita, this episode is kira all out buat makan. All out, pasal all out. Favorite aku. Okay, cakap pasal belacan, korang tahu tak yang belacan tu nak kena, what do you call it, sanga dulu kat atas. Sanga? Ya, usually people akan bakar the belacan kat atas open fire dulu. Kasi dia macam roasted gitu, baru korang ni. Okay, aku never heard of that technique. Aku ingat campak je belacan tu. Aku never heard of that technique before. Tapi betul lah aku cakap, belacan ada macam bau kaki je sikit. Ya, bila kau baru buka dari packaging dia kan. Okay, maybe because they want the smoky feeling, sebab tu orang ada smoky flavor. Smoky feeling gitulah. Smoky legs lah. Smoky. Okay, korang tahu belacan satu macam dia? Banyak dia ada macam-macam. Okay, In its original form satu je kan? Alah, belacan actually datang daripada shrimp lah. shrimp. Of Tapi course, kalau kau kira selalu masak, right? Actually belacan yang aku tahu ada 2 type lah. Satu is belacan hitam, lagi satu belacan merah. Alright. Okay. So dua-dua dia punya rasa lain tau. bila Bau kau masak. belacan lah. Bau dia tetap bau kira very shrimpy, tapi bila kau masak dia berasa lain. There is also ada things yang orang pakai. Ada orang juga pakai cincalok. 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 Ada pula pakai ni budu. Oh, yeah. And also Kalau kalau belacan. daripada Filipin, we call it bagoong. Baong. Bagoong is also a shrimp paste. Dia sama macam cincalok. Okay. So semua aku dah pernah try. Favorite aku kan bagoong. Oh, okay, kau nak cakap bakso tikus. Bakso tikus. Yang Filipin ada satu tu apa yang telur Balut. Oh, siapa tu real siapa boleh makan. Aku tak boleh siapa. Telur apa? Balut. Tengok je tu geram muntah. Okay, korang have to describe. Aku tak pernah nampak. Balut tu dia ada certain, kira is
telur ayam atau itik tak silap aku ke ayam aku tak ingat lah. Tapi dia ada certain stages yang kau boleh makan. Ada yang masih yolk, embryo, ada yang dah jadi tau. Tapi diorang preserve tu benda, diorang masak and they eat the thing. Oh really? Bila dia dah jadi tau bro. So kau imagine macam kau makan anak satu. Bukan anak lah. Masa aku macam kau makan apa Salah itu. What is that stage called? Bila dia dah daripada dah yolk dah menjadi dah fetus lah, fetus. dah makan macam ayam yang fetus bro. Insyaallah. Ada yang dorang kopi kan, dah betul-betul kira dah ada daripada feather, dah ada daripada. Oh aku rasa pernah nampak lah. Okay, aku rasa pernah nampak. Kalau kau rasa kau boleh telan tak? Kau gila. Tak boleh lah. Adalah sikit. Tak boleh lah. Aku rasa aku pun tak boleh telan. Walaupun aku ni I would say I would try things, I would try different type of food, tapi balut aku rasa aku belum boleh telan lagi lah. Aku rasa untuk aku like macam kau cakap dekat some part of countries, diorang ada macam, untuk kita maybe macam pelik-pelik makanan macam begini, ada yang makan insect lah ni semua, goreng ni semua. Aku rasa sebab diorang kat sana itu dah macam staple lah. Macam kita kat Singapore, kita biasa tahu the basic. Correct. Telur, ayam, daging, ikan. So maybe sebab kita tak pernah mencuba dan aku rasa kita tak nak cuba pun benda-benda ni. Tapi dekat baik Singapore, Malaysia, Indonesia kan, or Thailand ada satu makanan yang actually aku pernah tengok this documentary that actually America tak salah aku dengan Europe dorang they don't advise eating it. Oh really? Apa? Paru. Paru beef sedap. Lungs. Okay. Paru sedap. Yes, untuk kita sedap. Pasal kita daripada kecil kita try kita makan tu benda kan. But according to them, paru tu kotor. Pasal it's a air filter. Oh, kita punya badan. tapi paru is bagus untuk darah apa? Aku tak tahulah. Yeah, Orang kata bukan air filter. Dia macam kira is a form of filter in a body. So pada dorang is actually kotor. Replace our lung lah. Tapi dorang belum tahu kita makan pedal Dorang belum try lagi sambal goreng. Oh, tak, sama orang pengantin. Korang makan pedal? Aku tak tahu apa pedal. Makan. Oh, pedal. Pedal Gizzard tu, lah, gizzard gizzard. Kau pernah Google apa tu gizzard? Which part of a chicken? Gizzard tu is salah aku tapi if I'm not wrong, dulu bila aku Google, gizzard tu is a part yang akan pecahkan tahi dia. So tahi akan go through the gizzard. Intestine lah. So kita akan makan something yang dah disinggah tahi lah. Gizzard is the stomach of a chicken. Okay. Alah, stomach gizzard masih okey lah. Okay. Aku paling favourite apa tau? Ponggong. Bontot kalau goreng sure. Bontot goreng Okay, there are a lot of food yang aku tahu macam parts of animal yang kita pernah makan, macam peha dan nama-nama mana. Tapi aku tak faham macam mana ada orang boleh makan mati ikan. Sedap lah Okay aku nak share aku punya part jap sebelum kau cakap sedap Dulu aku makan bro, pasal mak aku ajar aku makan. Sekarang dah tak boleh bro. Asal? Tak boleh bro sekarang. Duh, aku the first sure. Mata ikan the first time aku ever try is freaking pahit ya. Oh tersalah, tu mata yang You don't go there. No, what I mean is ikan tu mungkin ada lah dia punya eyesight problem or what lah. I see. Okay. Sambung apa tadi? Mata ikan sedap. Mata ikan. Susah lah bila kita berbual sama mata-mata ni. Betul lah. Pasal mungkin kau makan tu dia pahit pasal maybe mungkin dia cara masak ataupun ikan dia dah lama sangat. But honestly right, bila kau makan lauk macam especially macam kedai-kedai Indian shop alright. Diorang ada fish head curry kan. Fish head curry dia biasanya ikan tongkol ataupun ikan merah. Bila kau makan fish head curry, dia punya mata tu berlemak. Sedap. Kelak je. But still aku tak akan makan lah mati ikan lah. I see. Tapi masing-masing. Janganlah. Honestly is individual lah. Pasal ada orang memang tak boleh telan pasal tekak dia kira cita rasa tekak lain. Macam Yasin cakap, dulu dia makan, sekarang dia tak boleh makan. Betul. Aku ada a few things yang dulu aku makan and sekarang aku tak makan. Apakah dia? One of it, if I'm not wrong, it's called buah susu. Buah susu. Buah susu dia macam slimy sekarang. Buah susu aku tak mana. Dia kau makan nanti kau ambil sudu macam kau. Dia macam something like
Dia bukan coconut je skin. Bukan. Bukan. Tak Dia tahu. color brown. Kalau brown ni aku Nanti kau macam hirup macam gitu. Alamak. Dulu favourite. Sekarang aku dah tak boleh pasal dia dah slimy lah. Alright. Aku cakap aku kelak-kelak kalau buat benda-benda gini kan. Aku rasa kalau untuk aku timun lah. Dulu time aku kecil-kecil champion sama ke timun. Sekarang tak makan timun. Tak makan timun lah. Taimon lah. Habis Pumba makan. Pumba kau makan. Okay, anyways, lagi satu is kau Google Tak. Okay, lagi satu is tak tahu korang pernah. Aku dulu kat kampung aku makan apa tau. Mama aku berbual nak muntah semua. Dulu aku makan telur penyu bro. Oh, telur penyu. Aku kena gigit sikit habis kau sedut. Aku pun tak tahu apa yang dulu aku sedut. Tapi sekarang memang out lah. Aku dah tak nak imagine macam mana how it tastes like. Tapi probably it tastes like half boiled egg lah. Okay. Lah, jauh. Jauh. Tapi tak boleh. Aku dah tak boleh imagine lagi sekarang. Dulu telur penyu kat mana tau jual? Di mana? Kat sebelah blok 2. Gilang lah. Gilang blok 2 sebelah corner tu sebelum kau masuk pasar tu. Mesti ada kira papak Indon kan. Jual styrofoam box, diorang dah ikat siap. But of course lah, over the years telur penyu kena ban kan? Kena ban pasal apa tak salah endangered something lah kan. So tapi aku macam-macam aku semua favorite tu benda. Pasal dia punya yolk dia tu bila diorang dah basah, dia punya okay, telur biasa bila kau dah rebus dia punya egg white jadi solid kan. Telur penyu tak. Aku kalau cerita nanti kau wet lagi nanti. Jangan. Tapi dia punya yolk sedap. Yolk dia very macam mana aku nak cakap dia very easiest way to describe it dia macam telur masin tapi dia berlemak. Okay. Something like that lah. Aku tak tahu macam nak explain lah. Okay. Kau dah minum air. Okay. Tak. Aku telur masin telur masin bukan telur yasin Kata-kata hari ini makanlah telur yasin. Okay. Apa kena tanya? Aku tanya dulu. Okay. So from what aku been hearing dari tadi, aku notice yang kau semua benda kau telan. Betul. Apa benda yang macam soalan back to tadi soalan, benda yang dulu kau makan sekarang ni kau tak makan terus. Like kau dah tak suka lah. Tak adalah dia ni semua telan. Kasih pasir pun ada kan. Ada. Aku akan minum susu perisa banana. But aku tak akan makan banana itself. Dulu aku makan. Tapi ada sebab kenapa aku tak makan. Kenapa? Sekarang pasal aku traumatized. Alah. Aku rasa aku pernah cerita kat kau. Pasal Syaril kan. Every time nak makan tidak. Bukan. Okay lah, aku sorry. ceritakan lah. Okay. So ada satu ketika ni lah, aku memang favourite lah makan makan pisang lah pagi kan. Okay. So it was during national service. So pagi selalu kadang breakfast orang kasih banana and all right. Yes, so, correct. Aku makan lah. So bila satu part tu aku makan, aku dah gigit tu banana. Aku dah gigit. Kali aku baru first swap tau. Habis aku dah telan kan. The second one bila aku nak gigit tu, that banana tu ulat. Kau tahu macam bila kau tekan play 2 habis dia keluar gini kan. Macam gitu lah. Aku tu macam on the spot aku terus muntah. Aku muntah. Ever since that day aku phobia saya nak makan. Okay, faham. Tapi blend boleh berulat siul. Aku tak tahu pasal. If let's say lah kita ada kita ada fear factor punya session kita nak buat, aku rasa kita akan bagi dia try banana. Atau kita bagi kau dengan aku makan benda yang kita tak makan juga. Betul. Boleh. Alright, tapi so, aku tak boleh lupakan lah tu Syaril. Aku nak kena sebut lah. kau cerita tak sikit ada. apa? Okay, so kita ada satu kawan ni. Every time kalau kita makan pisang kan, kau tengah ngangan nak makan pisang depan dia je, dia akan cocok ke pisang dalam tekak kau. Nanti dia akan buat bunyi kalau. Dia memang KPL. Dia antara tu apa? Dia antara tu ataupun bila kau tengah menguap, kau tengah sangap kan, nanti datang dia kalau kat sebelah nanti dia nanti kau ambil this part of this clip kan. Nanti kau just edit, kau send kat dalam group. Okay, boleh. Kau kena hantar kat dia. Dia memang suara part ni. Alright. But anyways, sorry aku nak touch tadi sebelum aku lupa. Tadi kan kita ada cakap belacan ada bau macam kaki kan. Okay. Korang pernah rebus telur habis satu rumah bau kentut? Rebus telur satu rumah bau kentut? Bro, telur apa satu telur basi? Tak ada, telur memang bau kentut bro. Alright, tapi kalau kau cakap kau rebus telur, habis tu satu rumah yang bau, tak pernah sih aku. Kau try lah. Kau try. Aku tak percaya malam ni kau sahur nanti. Mana satu yang betul? Okay. Telur bau kentut ke kentut kau bertelur? Tak
telur bau kentut. That's why kentut kau bau telur. Ha? Kentut sorry. Telur bau kentut. So that's why bila kau makan, then kentut kau bau telur lah. Kau faham tak? Because no, the thing is, what I'm trying to say is the telur is bau. Oh, is it just kau? No, kau try kau pergi rebus telur, Okay. and then kau bilang aku. Okay, kau jangan Dia tukar. sour ni. Kau jangan tukar aku punya like dia memang prinsip bau of kentut, bro. telur lah sial. Nanti tidak satu hari aku dah tak nak makan telur. Tak mau gini lah. Habis okay, macam okay, ni normal. Ikan ada yang bau hanyir. Okay. Ketam pun kadang-kadang bau pun mengarut juga. Alright. Dah busuk lah. Okay. Udang. Since kita dah termasuk dalam ketam-ketam ni Yes. So kita semua tahu lauk yang paling favourite ketam, is it apa ni, chili crab, Okay. atau well known also is lemak cili padi ketam. Okay. Betul? Sekarang kau tanya korang pasal lemak cili padi ni, Okay. korang letak ke tak letak pineapple? Depends Ya. on. So ini aku nak tanya, aku nak settle down this debate sebab ada orang cakap pineapple is not supposed to be in food, in dishes. Okay. Ada orang cakap it's nice. So apa korangnya take on it? Actually okay, untuk aku kan, aku start dulu. Boleh. Aku rasa dia depend on the protein. So kalau macam ayam, I don't want the pineapple need to be in there. Alright. Tapi kalau maybe lemak ikan, maybe a touch of pineapple would be nice. Pasal dia ada the balance, the sweetness gitulah. Okay. Yeah. So that's my take lah on Alright. pineapple. Aku tak akan letak pineapple dalam lauk-lauk yang aku masak. The only time yang aku akan guna pineapple is bila aku masak nasi biryani. Okay, tak kira lah nasi biryani apa. Bila aku bikin acar buah. Acar buah. That is the only time aku akan guna pineapple. Well, kau masak nasi biryani kau letak pineapple? Bukan kat nasi biryani dia. Oh, Acar. Acar dia. Oh, acar dia. Okay, maafkan aku. So that's the only time aku akan letak pineapple lah. Ataupun Pineapple, bila aku timun. ada pen dengan apple. I have a pen, I have pineapple. Tak, aku tadi bila nak cakap, aku cakap ni sampai ke tak? Sampai. But anyways, last about pineapple on particularly pizza lah. Too much pun not so nice lah. A little bit is okay. Okay, pada aku the Italians is going to hate us for it, but we are sorry Italian, we are Asian. Pada aku Hawaiian need to have pineapple lah. I see. It just, kalau pada aku tak ada pineapple, dia bukan Hawaiian lah. I see. Alright. And pada aku pun macam kau juga setengah-setengah. Kadang dulu aku tak suka pineapple in dishes. Aku rasa macam asal mak aku tak pineapple dalam lemak cili padi Tapi sekarang bila as kita grow, kita punya taste bud pun tukar. Betul. So sekarang pada aku pun kadang-kadang letak pineapple pun sedap, kadang-kadang tak letak pineapple pun sedap. So macam depend lah, macam kau cakap, cita rasa masing-masing, bila nak letak, bila tak nak letak. Okay. Kan? Betul. Aside from this, aku dah habiskan debate pasal pineapple. Aku nak tanya korang pula. Jap, before that, fast one. Okay, fast one lah. So tadi kita ada cakap pasal dulu tak makan. Dulu makan, sekarang tak makan. Sekarang aku nak terbalikkan sikit. Ada tak benda boleh. yang Ya, itu yang aku nak dulu tanya juga. tak makan, sekarang makan? Ada. Okay, apa? Cherry tomato. Cherry tomato. So time aku primary school, Okay, jap. So dulu tak makan. Sekarang makan. Sekarang makan. Dulu kau weak. Okay, Ya. continue. So dulu time Dia cakap dulu dia weak lah. dulu yalah dulu Cherry tomato siya, what the hell. dulu aku weak lah. Okay, silakan. Okay, so dulu time primary school, Uh-huh. science class, aku rasa that was the first ever science class aku lah. Okay. Kan bila kita baru naik primary apa tu. Then after that cikgu aku introduce kita dekat cherry tomato. Cherry tomato, okay. Okay, so dia ajarlah pasal cherry tomato ni semua, pasal vegetable. Then okay, dia bagi kita semua satu-satu cherry tomato. So aku ingatkan cherry tomato tu berry. Berry lah, macam blueberry ni semua manis. So aku excited sekali aku makan sikit dah kunyah. Aku muntah balik. Alamak. Terus Tomato tu dia vegetable ke fruit? sabarlah. Tak, aku tanya. We will go under the category of vegetable lah. I think vegetable also. Yeah. Just because the name is cherry doesn't mean it's fruit. Alright, anyway, then after that, as aku grow older, aku first few part-time job was dekat Pastamania. That's confirm lah. Then so Pastamania jual biasalah pasal lah. Pasal then dia buat aglio olio dengan cherry tomato ni semua. So first aku just skeptical nak makan, tapi that time aku minta extra spicy pula tu benda kan.
So aku makan lah cherry tomato dia untuk ni. Sebab diorang semua cakap tomato boleh ada that sweetness apa. Dan aku makan lah. Dia aku macam sedap pula cherry tomato. Correct. So from that day apa-apa aku masak macam pasta ke apa, cherry tomato mesti kena ada. Correct. Cuma this cherry tomato ada yang tak istiqomah bro. Ada kalau kau dah beli satu box tu, tak mungkin semua akan sweet tau. Ada satu dua mesti ada rasa meh sikit lah. Kita tak boleh tahu mana. So itu part untuk aku saktam lah kalau kena yang ni lah. Plus aku cherry tomato time aku baru belajar masak. Aku ada cara untuk cut the tomato in batches setengah. Oh, macam mana tu? So tapi ni dangerous bit lah. Okay. So kau ambil pinggan, kau letak semua cherry tomato kau kat atas. Okay. Kau ambil lagi satu pinggan, kau cover kat atas, cover pinggan tu. Kau ambil pisau kau masuk in between that pinggan. I see. Atau kau potong. Nanti bila dah kau buka balik semua dah potong setengah. I see. Tapi kalau cherry tomato macam elak sikit. Dan kita tanya dia tak bulat lah kira. That mean dia elak, that mean dia belajar cara nak elak lah. Betul. Okay, kau minta apa? Aku minta apa? Oh okay, dulu aku tak makan pasal aku geli lah bila dengan beef tongue bro. Beef tongue. Okay, sampai sekarang aku tak pernah makan. So that time aku try and aku rasa macam okay lah, this time around aku dah boleh makan and maybe I will come back for it lah. Pasal beef tongue, I mean just imagining apa benda yang dia dah jilat atau dia dah atau dia dah suap lidah. Imagining jauh atau lembu tu dah suap lidah dengan lembu lain. Alright. Tahu lah apa ni, animal pun ada nafsu. Yes. Correct kan. Lembu tak suap lidah lah. Yeah, so yeah, dari dia aku biasa aku kan dah few episode aku dah cakap aku suka makan kat Yakiniku Shokudo. So dorang ada this ni lah beef tongue, kau boleh grill lah. Tapi dia macam marinated sikit. So aku kalau raw beef tongue tu tak tahulah belum tahu, tapi I might try lah this time now. Okay. Yeah. Kira safe to say kau dah pernah suap lidah dengan lembu lah. Sort of lah. Yeah, agak funky lah rasa dia. Yeah. Kau don't make me go back to my old way bila aku dah tak makan benda tu. Tapi terus terang dia kenyal-kenyal sikit tau. Kenyal-kenyal lah. No, tapi bila kau tengok dia macam what do you say, siangkan, bersihkan atau potong tu benda, as a whole kau tengok macam alamak. Alah sebab lidah apa? Yes, kau imagine tu lidah kau. Correct. Janganlah. Syah ada apa? Ada. Dulu aku tak makan raw salmon. So Sushi salmon. particular lah. So aku actually ada satu time ni aku dengan family aku kita pergi makan Sakura. Kita Sakura kat Pasir Ris dulu kan. So dorang ada sashimi. So aku tu bapak aku makan sashimi macam sedap lah. Aku pun nak try lah. Aku baru satu suap tu aku dah masuk mulut kan. Aku terus dah tahan je kat sana. Aku dah macam ni macam mana sih ni. So after that baru aku slowly aku try. Tapi sekarang aku favourite sushi, especially salmon sashimi kan, salmon belly. Tapi aku tu ada orang yang akan debate pasal ni, cakap mana boleh makan makanan mentah. Pasal apa, barat makanan nak kena masak kan. Especially bila ikan apa ni semua right. There are exception to it lah. Kita kena cakap dengan orang tu, we listen but we don't judge. Sebab benda-benda gini kalau ikut agama kita ada exception to it, but we won't go there lah sebab kita tak fasih sangat. Aku nak tweak lagi sikit boleh benda ni? Okay, boleh. Okay, yang dulu tak makan sekarang pun tak makan, ada? Ada. Okay, aku ada. Aku nak start dulu jadi korang tak ambil lah. Aku punya oyster lah. Okay, oyster. Dulu dah try, sampai sekarang try pun masih out. Okay. Raw oyster ke, oyster dah masak ke, janji oyster lah memang out lah. Dia ada this very strong smell lah. Alright. Tak kisahlah kau masak macam mana. Okay. Ya, korang ada? Aku ada. Okay, kasih. Lettuce lah. Dulu tak makan, sekarang? Dulu tak makan, sekarang pun tak makan. Kau just alamak. Lettuce. Kau just mata ikan lah. Sekarang lettuce bro. Kau tak makan lettuce. So tadi aku tak makan lettuce lah. Aku tak tahu asal. Kau tak makan lettuce kan. So you let us know why. Oh, I see that what you doing. Wow, okay. Aku tak makan because aku tahu the first time aku ever makan lettuce was dalam McChicken lah. I see. McChicken. And aku tak tahu, maybe because dia dah combine dengan that mayo and buat aku rasa macam nak muntah. Dan mayo tu lah salah, bukan lettuce. Tak, mayo ni aku makan. Tapi masalahnya sekarang pun aku memang tak boleh makan lettuce lah. Macam mana? Tapi sayur lain ada lah. Sayur lain ada macam kangkung. Okay. Semua makan, cuma lettuce je aku tak boleh makan. Sayur kau suka? Aku kadang sayur.
What? Tapi kejap you relax one corner for a while lah. I relax already but Kau suka lettuce kau crunchy ke atau macam Crunchy. korang just side track aku korang just bawa aku tepi Habis macam Favorite aku iceberg lettuce. habis kau dip dengan ni Thousand Island sauce. Thousand Island ataupun ranch sauce ataupun kalau bila kau buat burger kan dengan lettuce kan, kau bikin chili aioli. Chili. Hello, let me join the fun there. Simple je. Wait lah. Kau suka different sauce kan? Ini aku kasih kau chili aioli, very simple. Kau mayonnaise, chili oil. Okay, Kau try. boleh. Ni dua je kau campur. Let me join the fun there. Yeah, you join part I want to talk about lettuce also. the sauce you talk, the lettuce you relax first lah. But I want to say I also know how to make the salad one. Okay, you know what? Yeah. Tadi kau cakap fear factor kau kita akan serve lettuce. Okay. Satu. Musibut. Okay. Tapi make sure cuci lah. Make sure cuci tu important. Of course lah. Kau apa? Sebab kejap lagi aku ada benda juga cakap. Dulu tak makan, sekarang pun tak makan. Ada bro. Apa? Rasuah. Betul. Mesti buat ambil yang ringkas ya. Maafkan aku termaki. Betul lah. Okay. Tapi generally kau makanan lah. Jangan main rasuah. Kau asyik dari nak play safe lah kau. Shit. Dulu tak makan, sekarang tak makan tak ada kot. Tak ada. Aku cakap ni semua telat. Ya, betul. Baru aku masakkan dia batu. Pasal tak lah, okay. Pasal ultimately aku daripada kecil kan. Aku been trained tu. Mak aku selalu cakap apa yang ada makan dia, jangan cerewet. I see. Pasal kalau aku cerewet, siap. Atau cerewet siap apa tau. Nanti kau tak payah makan lah. Betul. Aku kalau mak dulu gitu. Aku kalau cerewet tak nak makan kan, duduk dalam toilet pun. Alamak. Kena kunci dalam toilet. Alamak. Sekejap aku tak tahu lah. Toilet aku tak boleh siap. Kita boleh Macam kunci kunci dalam toilet tu. Bukan toilet. Tak, the term is kunci dalam toilet tau. Tapi mak aku akan cakap kau duduk kat sana sampai kau lapar. Kira kan tak bagi kau keluar lah. So duduk dalam menyangkung lah. Okay. Tak menyangkung, duduk main-main air. Kerana aku dah besar gini main sabun lah. Astagfirullah. Ramadan. Anyway, main sabun korang fikir apa? Betul lah, kau fikir apa? Aku cuci toilet lah. Cuci toilet. Anyway, yes. kau tahu, aku rasa listener bila dengar ni episod kan, diorang ingatkan kita nak berbual pasal makanan sedap. Tapi okay, we go back to the makanan sedap lah. Okay, sebab recently okay, aku dah sahur, dah berapa hari lah sebab makan sedap kan. Terus ni go simple sahur lah. Okay, silo chap memang confirm. Okay, bila go silo chap, habis tu ada hot dog kat tepi. Additional ni semua additional lah. Terus aku ada lagi satu additional. Apa dia? Aku letak ayam goreng daripada Chicks Hot yang Taufik Batisannya tu. Hot Chicks ke apalah. Tu sebab recently aku pergi Chick Hot Chick lah. Betul. Chick Hot Chicks lah. Chick Hot Chick. Tu ada level yes. So aku recently pergi kedai Chick Hot Chicks dekat Okay. dekat Jalan Pisang. Jalan Pisang. So alhamdulillah aku datang siang 6:30. Masuk dah ada tempat duduk. A few minute later terus dah ribut dah tempat tu. Okay, terus aku order dia punya slider. Dia punya 3-piece tender dengan 3-piece wing. Okay, dia punya slider aku order the dip. The dip kira apa? Nama dia punya menu lah. Okay, sedap gila tu. Okay, so bila every time korang order any of this item, diorang akan tanya kau punya kau nak dia dry atau kau nak dia macam wet lah. Okay, so of course we like it wet. Wet lah. We like it wet bah. Terus dia bagi kau, so dia suruh kau pilih spicy level. Dia ada aku letak in simpler form. Dia ada level 1 to 6. Okay, so 6 is the one. Level 6 kau nak kena sign waiver. Okay, then sign waiver. Ya, sebab dia pedas gila. Okay, dia Carolina Reaper Reaper pepper. Sign apa? Kira dorang tak akan tanggungjawab kalau misal katanya kau ada kau masuk hospital pasal makan ni ke apalah. I see. Yes. So legit ni sign lah. Sebab dia pedas gila. Orang kata. So aku tak boleh, aku ambil cuma level 3 dan level 2 lah. Sebab aku just want the taste of the food lah. Okay. Because in Italian, right, they say the sauce makes the dish. Dishes. Yeah, the sauce makes the dish. Okay. Right.
So aku makan dia punya sauce dia memang gini lah. Gini lah. Sebab dulu aku tak pernah, ni first time aku makan Chicks Hot Chicks. So dulu aku ingatkan, sebab aku pernah dengar review dari member aku cakap tak sedap. So aku cakap alah apa bodoh lah. Orang lain recently aku ada this orang kata macam mengidam. Okay. Tak habis nak makan Pedas. Like bukan pedas, macam Kawan. hot salah. Hot wings. Macam hot wings lah. I see. Terus aku partner aku recommend ni tempat lah. So pergi lah. Chicks Hot Chicks lah. Chicks Hot Chicks. So memang chicks lah tempat dia. As in makanan dia lah. Mana dengar? Aku cakap makanan dia. Yelah. Kau takut sangat kenapa? Orang cakap kalau macam recently ada macam mengidam-mengidam ni kan, dah tak lama. Tak lama lagi nak kahwin maksud aku. Betul lah. Yeah, so aku highly recommend Chicks Hot Chicks. Kalau korang boleh try, memang sedap gila. Harga dia pun berpatutan lah. Paid review apa ni? Tak, aku cakap Okay. cakap tadi So dengan makan itu Chicks Hot Chicks sponsor lah kami. tapi Batisa tolong dah turun. Betul. Okay, kau apa-apa makanan recently pada kau sedap gila ni? Tak ada. Sekarang ni aku ada satu list tau sekarang. Kat iPhone. Kalau korang boleh tengok banyak tu. 2021. So this 2021 since 2021. Okay lah, actually 2022, 23, 24 aku tak tahu kat mana. Tapi aku tahu aku ada save somewhere. Aku ada letak apa-apa yang aku buka. Alright, cool. Yes. So these are the food lah. Ni aku go back to 2021. So Every day? Every day bro. So 1304 korang boleh check lah. 1304, 1404, 1504, 1604 and so on and so forth. So aku nak quick ni aku nak korang rate. Okay, maybe aku nak korang Yes, me on air. yes, me on air. Okay. Me on air tu lain. Macam yes or no lah. Yes or no lah. Okay. Yes or no lah. So aku pembukaan Ramadan 2021 aku buka nasi putih lauk sotong tin masak kicap. Yes or no? Sotong tin masak Korang kicap. korang makan sekali. Sotong Rex Yes. Yes, dia tiga option boleh. Yes, Okay. me, Yes, whatever me, lah. no. Yes. Aku me lah. Me tengah-tengah. tengah-tengah. Kau jom. Tak ada pun. Me on air lah, bukan ada tak ada. Yes, me or no. Yes. Yes, okay. Lepas tu dia side dish dia Kailan masak oyster. Yes. Baby Kailan masak oyster. No. Kau tak makan oyster? Tak, dia oyster sauce, sorry. Yes. Maafkan saya. Dia aku tak letak sauce kat ujung. Okay, air soya bean cincau. Yes. Okay, alright. Kita move on to the next day. Yes. Nak cepatkan Okay, ni mi goreng Melayu meh, basah-basah. Masak sendiri seafood, mi goreng seafood. Sambal. Meh. Yes. Yes. Ini semua yes dia tadi. Kuih tiaw goreng seafood. Aku Yes. rasa ni daripada Al-Azhar. Yes. Chicken carbonara. Yes. Beef bolognese spaghetti. Yes. Soya bean air soya bean cincau again. Pasal memang aku time tu ni. Okay, moving on third Soya day. bean cincau Michael Jackson Yes, Michael Jackson. Aku dah terlalu dulu. Okay, ni continue. Beef fried rice. Yes. Broccoli mushroom stir fry. No. Yes. Omelette. Okay lah, Oh, Malik ya. Okay. Yes. Bulan puasa ni nak dengar ni. Hey, what's up guys? Coconut can drink. Air coconut. On tak on? Can drink. Yes. Yang brand tu lah. Biasa meh. Yang tim putih tu lah. Yes. Oh tu yang kalau apik yang pijak-pijak tu nak pijak kaki patah punya. Tu tim. Ayah. Tu tim keras ya. Okay, aku kasih lagi satu hari last day Okay. Ni on the 17th Saturday, parents house. Nasi with daging harimau menangis. Yes ah. Aku rasa Yes, tu ah. besok on aku melis. Yes ah. Daging dinding rendang. Oh yes ah. Alright. Whole chicken honey from NTUC. Oh tu yang dah siap Correct. Yes. Yes ah. Kuih jongkong. Yes. Dia tak tahu tu apa. Dah aku tak tahu. Kan? Dia tahu. Macam mana kau tahu Dia tahu dia tahu yang Traditional kuih lah. dia tahu yang mengheng. Aku masih sama soya bean cincau. Banyak juga aku soya bean cincau okay lah, that is sebab aku I can go on. Tapi these are the few ni. Aku nak touch on 2025 ni boleh tak? Boleh aku Boleh. lah. Tak ada. Tengok aku pembukaan di siapa sardine omelette by Hisham Raus. Yes. Aku tak tahu apa tapi sardine omelette memang biasa. Kau kena tengok dia yang this guy on TikTok. I think a Malaysian guy. Dia kalau buat sardine tu mesti habis dia yang play with ASMR So nanti dia ketak nanti dia masak habis last part nanti lepas dia makan dia yang badan besar. dia akan gosok dia punya shoulder gini habis dia. Kau kena tengok Okay, dia punya video. Siapa ya dia? Aku dah terlalu sardine dia baik gila. Dia yang bikin sardine Maggi
Tak tahu lah, tapi banyak juga Aku pasal nampak sardin. satu lah, saya bikin sardin Maggi. Okay, let's continue. Sardin sama Kailan Nostal. Oh, cereal prawn. Yes. Sambal lala. Yes. Ni air, ni sorry lah, ni air favourite aku, ice lemon tea with ice. Yes lah. Okay, aku rasa that's about it lah. Okay, kalau gitu aku dah tanya Syah. Oh, sorry. Last. On the 7 tu hari. Ni hari apa dia? 10. On the 7 tu hari aku makan lemak cili padi ayam. Yes. To confirm yes apa. Yeah. Sekali aku pun nak we want to be nice, we want to infak. Aku pergilah neighbour aku punya rumah. Cakap, Assalamualaikum ni kita ada buat lemak cili padi ayam sikit. Sekali kata neighbour aku cakap apa? Mama pun masak lemak cili padi tapi ketam. Exchange. Yes. Tak, aku tak adalah nak minta, tapi sekali dia tanya, nak tak makan ketam? Makan mah. So dia kasih. So aku makan lemak cili padi ayam, lemak cili padi ketam, 2. Yes. Naik lemak yes. kau. Naik lemak aku ada dia. Yes, tapi inilah lauk-lauk yang kita nak buka Alright. Syah, kau Aku recommendation makan apa yang sedap? Video ke apa yang kau makan ke apa-apa lah? Makanan lah, ini tengok makan lah. Aku first day buka kat kerja. I see. So aku Kira ada bagi cerita sedih Syah. tak tak boleh. bukan. Pasal tempat kerja aku, Okay. dorang kasih is kira dia cafeteria konsep. Okay. So dorang punya makanan. Apa kau makan? Kasih Okay, sikit lah. so first day Kurma 2. kurma aku tak makan. Aku tak ambil kurma lah. Okay. Okay, tapi first day aku buka ayam lemak. Oh, nice. First day Ayam lemak dengan dia kasi apa tak salah aku, daging salai. Daging salai. Habis nasi dia is nasi ni macam nasi Basmati bah. Butter apa? Butter rice. butter tak silap aku. Tapi itu first day. Ada kerja kosong. Lepas tu For makan je second third day pun dia masak lemak juga. Alamak. Kira kan dah standard dah kisah. Aku tu macam sudahlah. Okay, but one of the best food kau makan Okay, di apa? one of the best One of the best is honestly is aku kat kerja lah, dorang kasih biryani daging. Biryani daging. Then after that air bandung, biasa punya air bandung. Then dorang ada this smoked salmon sandwich. Smoked salmon sandwich. Okay, cool. Ya, itu Dah tadi yang biryani daging tu daging dalam biryani ke atau separate? separate. Tapi dia punya daging dia is memang lembut lah. Lembut. Aku nak touch sikit boleh tak ni? Apa? So aku nak shout out sikit. Boleh. Okay, so aku bilang kau kan yang aku pergi hunt for Karun Aming punya barang-barang. Lepas tu aku pergi rumah member aku buka puasa kan. Member aku, family dia siapkan nasi sambal goreng tau. Alright. So kau imagine kat atas dia punya meja tu dah ada macam a variety of dishes untuk ni kan. So kasih aku entice korang apa yang aku makan on that day. Before that aku nak shout out to Mira. Happiest birthday to you. Semoga Happy birthday. panjang umur, murah Happy rezeki, selalu happy. Happy and birthday, sihat selalu lah. Happy birthday. I see you next week for KL Okay. Anyway, dia siapkan apa tau. First aku ingat sekejap, aku ambil first punya is ayam sambal. Itu je dah. Okay, so kau imagine aku ambil nasi putih, aku scoop first ayam sambal. Second punya bowl is sambal goreng. Tapi bukan pengantin, sambal goreng klasik punya, makcik punya. Mak dia masak, aku rasa power gila. Lepas tu moving on, kita ada sambal sotong. Lepas tu ada ayam masak macam rendang, hati ayam masak macam rendang. Lepas tu moving on lagi, kita ada telur burung yang masak sambal. Kau pergi rumah kawan kau ke pergi jemputan? Tak rumah kawan aku lah, birthday kan. Lepas tu moving Kira on, jemputan birthday lah. jemputan birthday betul. Lepas tu moving on, kita ada bergedil. Habis ada paru goreng. Lepas tu kat sebelah bawah apa lagi yang ada dalam ni? Ada serunding. Favorite serunding ada daging atau ayam? Tak ada serunding kelapa gitu. Kelapa. Serunding kelapa. And then aku rasa maybe 2-3 more dishes yang aku tak ingat sangat lah. Tapi that whole set tu aku tak beli kau. Wife aku pun 3 kali tambah Syul. Damn son. Aku sampai dah cui dia. Aku cakap agak-agak aku cakap I dah lapar. Cakap tahu lapar, kontrol sikit kan. Tapi aku pun 2 kali serving. Kontrol. Tapi kau kena ingat wife kau punya 3 kali tambah, kau punya 2 kali tambah, portion lain. Betul. Portion lain. Betul. Kau punya ibarat 4 atau 6.
Betul. Actually sebelum balik tu aku dah cuy lagi, tengok ada lagi kita. Kontrol sikit je. Tak boleh lah kalau makanan ni kan, I think nak kena makan dah. Faham. Memang Okay, power. tadi kau cakap pasal Khairul Aming kan. Khairul Aming, yes, kenapa benda? Aku just nak shout out kat Khairul Aming lah. Hey, what's up guys? What's up, guys? Hey, what's up guys? Kita sihat, bang. Kita nak complain sikit actually, nak complain. Okay. Aku gimana dia punya daging-dagingnya ni dah habis lah. Oh, Aku been searching for it lah. Daging dinding perap, is it? Yes. I see. Dia Masuk punya- lah Johor. Dah, aku dah masuk Johor. Okay. Recently aku pergi JB. Okay. Sana. Macun ni. Tak lah, tak macun. Saya pergi bazar cari benda dengan partner aku, dengan kawan dia lah. So kita cari daging dinding daripada Khairul Aming. At first kat satu kedai ni kita Ada. pergi before puasa kita pergi ada. Selalu ada, kan? Selalu ada. So aku dah okey lah, ada confirm. So nak pergi beli sold out. Mestilah kan Ramadan. Atau aku pergi tempat lain sold out. Mestilah kan Ramadan. Aku just repeat. Complain tapi sedap tu benda tu. Betul. Tak boleh. Just kau just panaskan dia dalam microwave. Kau makan dengan nasi putih gitu pun. Alamak. Okay. One last thing buat Khairul Aming. Apa? Khairul Aming ada keluarkan satu video, I think last 2-3 days. Dia ada Alright. buat satu ni, ayam sambal embe Ember. from Indonesia. Alright. Aku dah beli bahan-bahan dia and Tengah I'm try. going to actually ni hari lah, tapi ni hari aku terlelap kan. Terlilap lah. Terlelap last aku pergi makan dekat Hillian Kopitiam lah. Alright. Ni hari aku makan Philippine cuisine. Alright. Barbecue chicken with rice. Apa tadi, and beef Philippine kalau apa? ratarding. Bagoong. Bagoong lah. Bagong. So aku akan update korang about the Resepi lah. The taste lah. ayam sambal embe Alright. from Indonesia. Kita banyak bawa sama makan. Sorry kalau korang ingatkan kita punya episod pasal makan ni, kita keep on review makan ni semua, Betul. tapi tak. Kita just berbual pasal literally just generally makan. Correct. And korang pun kalau ada yang dishes yang kita patut try and korang rasa kita patut ikut ke, ada video ke, bolehlah share dengan kita kat Share. Mana tahu satu hari komen di sini. Tak. Mana tahu Komen ada, mana tahu ada satu hari kita buat cooking video Yang Betul. kau ingat kau pernah plan dah buat cooking video. Kita dah nak buat mukbang kat sini sambil buat podcast. Alright guys, before that pun jangan lupa episod ini ditaja oleh Crunchy Crumble SG. Jangan lupa follow dorang dekat Instagram Crunchy Crumble SG. Dan jangan lupa check out dorang punya 4 kuih raya yang dorang jual untuk tahun ini. Betul tu. Crunchy Crumble SG. Perisa-perisa kuih adalah cornflakes cranberry cookie, Sedap tu. chocolate coated cornflakes, cornflakes honey, dan makan juga rugi. cornflakes honey with Belilah. chocolate chips. Chocolate chip. Dan Over to you, Yasin. Dan bila buat purchase tu, jangan lupa gunakan promo kod kami BYB Raya untuk dapat 15% diskaun bila korang purchase 2 botol ke atas. Betul. Dan also promo kod ini akan akan berakhir di 14 hari bulan Jumaat ini. So jangan tunggu-tunggu. Betul itu. Macam mana nak order, just head over to Crunchy Crumble SG punya Instagram. Dekat bio ada Google Form. Tekan Google Form. Tak mau lupa pakai kita punya promo code #BYB Raya. Betul untuk tu. dapat 15% off bila korang beli 2 botol ke atas. Dan jaga pula. Dan juga jangan lupa follow kita punya Instagram. Backyard Boys dekat Instagram, TikTok, Spotify, YouTube lah. Jadi korang boleh tolong kita, support kita sikit. Comment down apa yang patut kita memperlebihi. Betul. Kita punya cara perbualan, konten ke apa-apa pun boleh, just sembang-sembang kita. Betul. Kita boleh baca komen korang semua. And shout out to everyone who are listening to us and Betul. support kita sampai hari. Memang tanpa korang kita tak ada kat sini. Terima kasih. And also last but not least, before we end off things, pada bulan yang suci ni, kita juga, it's not only for Ramadan also, kita saling membantulah kepada mana yang kita boleh membantu. Dan juga also kita try to be a better version of ourselves. We work on ourselves every single day. Betul tu. With all that being said, kami bertiga nak minta maaf jikanya kita ada terkasar bahasa, terkurang konten, tersalah cakap, terbuat korang liur bila dengar lauk-lauk yang kita cakap ni hari. Kita nak minta maaf daripada lauk ke lauk. Dengan maka itu, kita lah Backyard Boys. Korang lah awesome. Bye-bye. Sahur. Kata-kata hari ini, Pak Yasin. Hai ayah.